Assalamualaikum. Piala Dunia 2026 nanti, rasanya kita dah tak akan tanya lagi siapa sebenarnya pengganti Messi ataupun Ronaldo. Sebabnya era mereka dah hampir berakhir lah. Soalannya sekarang ni dah bertukar. Siapa yang akan rampas tahta mereka berdua ni? Pentas bola sepak terbesar di dunia ini kini akan berlangsung di Amerika, Mexico dan juga Canada dengan format baru sebanyak 48 pasukan lah. Ini bukan lagi soalan pemain masa depan, tapi ini adalah soal generasi emas baru yang dah bersedia untuk ambil alih pentas. Budak-budak wonderkid ini dah buktikan bahawa kehebatan mereka dekat liga-liga di terkemuka Eropah dan juga mereka bersedia sebenarnya untuk menukar status bakal bintang untuk menjadi seorang legenda. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan secara mendalam 5 nama pemain muda yang disebut-sebut bakal menjadi tulang belakang pasukan kebangsaan mereka. Dan mereka ini adalah General Padang, mesin gol sehinggalah magician di bahagian sayap yang membuatkan kita semua tenganga di Piala Dunia 2026 nanti. Jom kita mulakan. Di nombor yang kelima, kita ada pemain yang mungkin tak menjaringkan 30 gol semusim. Tapi kalau dia tiada, jentera pasukan boleh menjadi pincang atau perosak lah. Kenalkan jentera baru Portugal iaitu João Neves. Apabila Piala Dunia 2026 bermula nanti, Neves akan berusia 21 tahun. Baru berusia 21 tahun. Usia yang sangat matang bagi seorang pemain yang otaknya bergeliga lah. Selepas era Cristiano Ronaldo yang semakin orang cakap beransur-ansur tamat, Portugal memerlukan seorang pemimpin baru di tengah padang dan Neves adalah jawapannya. Perpindahannya ke gegasi Perancis iaitu PSG, Paris Saint-Germain pada musim panas 2025 telah menjadi bukti bahawa dia memang layak untuk berada dan bermain di pentas yang terhebat. Di sana dia tidak tenggelam di antara bintang-bintang lain, malah antara menjadi tulang belakang, pemain yang penting kepada pasukan yang membantu untuk memenangi Ligue France dan juga Champions League pada musim lepas. Kalau kita tengok gaya permainan João Neves ni adalah seorang pemain yang mempunyai package yang lengkap sebagai seorang pemain tengah yang moden. Tenaganya macam tak pernah habis dan dia selalu berlari ke sana ke sini untuk mematahkan serangan lawan sebelum ianya menjadi ancaman kepada gol pasukan dia lah. Tapi kalau hanya dikatakan sebagai tukang merampas bola, itu adalah satu benda yang tidak adil sebenarnya. Visi dan ketepatan hantarannya boleh dikatakan agak luar biasa. Dialah yang memulakan serangan daripada bawah, mengatur tempo perlawanan dengan tenang, walaupun usianya masih lagi muda lah iaitu 21 tahun. Dalam pusingan kelaikan, kita dapat lihat betapa pentingnya peranan beliau untuk Portugal dalam membina serangan. Jadi kenapa dia bakal menjadi tumpuan? Portugal dipenuhi dengan pemain-pemain hebat yang lain seperti Rafael Leao, João Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. Tapi untuk mereka menunjukkan semua kebolehan mereka ini, mereka perlukan asas yang kukuh di tengah ataupun di belakang. Dan João Neves adalah asas itu. Dia akan menjadi tonggak di barisan tengah dan memberikan kebebasan kepada pemain kreatif di hadapannya untuk bermain tanpa perlu risau tentang tentang tugas untuk bertahan. Dia adalah otak ataupun brain kepada pasukan, manakala yang lain menjadi otot. Tanpa João Neves, Portugal mungkin hanya sekumpulan pemain yang hebat. Tapi dengan adanya João Neves ini, mereka boleh menjadi calon juara yang serius. Seterusnya, di tempat yang keempat, kita terbang ke Turki untuk melihat seorang lagi magician bola sepak yang digelar Messi from Turkey. Siapa lagi kalau bukan Arda Güler. Di Piala Dunia 2026, Arda Güler akan berusia 21 tahun dan dia sudah menjadi sebahagian daripada kelab terbesar dunia iaitu Real Madrid. Namanya meledak semasa Euro 2024 dan lebih-lebih lagi selepas dia menjaringkan gol yang spektakular yang membuatkan semua orang tenganga dan juga bercakap tentang gol itu. Gol itu bukan satu kebetulan, tapi satu pernyataan bahawa seorang superstar baru daripada Turki sudah lahir. Di Real Madrid, di tengah laluan bintang, Güler tidak gentar. Dia perlahan-lahan menunjukkan bakatnya dan membuktikan bahawa dia layak untuk memakai jersey keramat putih itu.
Gaya permainan Guler sangat indah untuk ditonton. Badannya tak tinggi, tak besar, tetapi dia sangat lincah untuk melepasi lawan-lawannya. Kaki kirinya tu seperti orang cakap kaki yang sakti lah. Dia boleh memberikan hantaran orang cakap terupas yang tidak dijangka ataupun melepaskan rembatan lencong ke penjuru gol. VC-nya juga sangat elit. Dia boleh nampak ruang yang pemain lain tak nampak. Dan dia ni adalah jenis pemain nombor 10 klasik yang boleh menjadikan corak permainan sebuah pasukan itu lebih baik. Jadi kenapa Arda Güler ini penting untuk Turki pada tahun 2026, Piala 2026, Piala Dunia 2026 nanti? Mudah saja. Arda Güler adalah faktor pembeza. Bagi sebuah negara seperti Turki, jika mahu mencipta kejutan besar ataupun kejutan besar semasa menentang pasukan-pasukan gegasi, mereka perlukan seorang pemain ajaib yang boleh mengubah keputusan perlawanan seorang diri. Arda Güler adalah pemain itu. Semua serangan Turki akan mungkin berpusat daripadanya. Dia akan menjadi sumber kreativiti utama, diberikan kebebasan untuk bergerak lah. Jika nanti Turki berjaya melangkah jauh, hampir pasti semuanya adalah hasil daripada gerakan magis daripada ahli sihir Bosphorus ini. Di nombor yang ketiga, kita beralih kepada salah satu calon juara yang terkuat, iaitu Perancis. Dan kita akan bincangkan pemain yang menjadi jantung dan juga paru-paru pasukan. Inilah jentera baru Les Blues, iaitu Warren Zaïre-Emery. Semasa kejohanan yang akan bermula nanti, umur Zaïre-Emery baru saja berusia 20 tahun. Tetapi CV-nya sudah cukup untuk membuatkan pemain senior lain cemburu. Menjadi pemain utama dalam pasukan sehebat PSG sejak usia belasan tahun bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi dia dah membuatkan perkara itu nampak seperti biasa saja. Dia bahkan sudah diberi kepercayaan untuk menyertai skuad senior Perancis yang persaingannya sangat sengit. Itu sudah menjadi cukup bukti bahawa hebatnya bakat dan juga mentaliti elitnya. Warren Zaïre-Emery ini adalah contoh sempurna pemain tengah moden. Dia seorang pemain box to box yang sejati, mempunyai stamina dan juga kekuatan untuk berentap di bahagian barisan tengah, merampas bola daripada dengan bentesan tackle yang bersih. Tapi tugas dia bukan setakat itu saja. Sebaik saja beliau mendapat bola, beliau juga mempunyai keupayaan untuk terus melancarkan serangan ke hadapan, sama ada melalui larian pantas ataupun hantaran tepat kepada bahagian penyerang. Kepintaran taktikalnya juga membuatkan dia sentiasa berada di posisi yang betul, positioning yang betul, sama ada ketika menyerang maupun bertahan. Dia adalah orang cakap link up antara barisan pertahanan dan juga barisan serangan. Peranannya di Piala Dunia nanti sangat menjadi kritikal untuk Perancis. Generasi emas seperti N'Golo Kante sudah tidak lagi muda. Jadi Perancis memerlukan tenaga baru di bahagian tengah. Zaïre-Emery bersama-sama dengan Eduardo Camavinga dan juga Aurelien Tchouameni akan menjadi trio pemain tengah masa depan yang memeningkan kepala lawan. Mungkin nanti Kylian Mbappe yang akan menjadi tajuk utama berita. Tapi kerja keras Zaïre-Emery di bahagian tengah ataupun bahagian enjin pasukan yang memungkinkan segalanya berlaku. Dia adalah pengimbang yang menjadikan Perancis bukan sahaja tajam, tapi juga mantap. Dia adalah tulang belakang generasi baru Perancis dalam misi mereka untuk meraih Piala Dunia yang seterusnya, iaitu 3 bintang di jersey mereka. Di posisi kedua, kita pergi ke negara yang paling berjaya dalam sejarah Piala Dunia, iaitu negara Brazil. Nampaknya mereka mungkin sudah menemui jawapan kepada pencarian panjang mereka untuk seorang penyerang yang dahagakan gol. Inilah predator baru Selecao, iaitu Enrique dos Santos. Usianya mungkin baru berusia 19 tahun semasa Piala Dunia yang akan berlangsung nanti. Tapi nama Enrique sudah menjadi bualan di seluruh dunia sejak dulu lagi. Hype di sekelilingnya sejak di Palmeiras sangat besar. Dan apabila dibeli dengan harga yang mahal oleh Real Madrid, jangkaan terhadapnya semakin melambung tinggi. Expectation semakin melambung tinggi. Hebatnya, dia berjaya menjawab semua jangkaan itu. Sejak di Madrid, dia terus menunjukkan naluri pembunuhnya, menjaringkan gol-gol penting dan membuktikan dia tidak takut untuk tekanan bersama dengan bermain di kelab besar dunia. Enrique ini adalah tipikal pemain nombor 9 Brazil, iaitu versi moden. Dia mempunyai larian yang deras, badan yang sangat kuat untuk bertarung dengan fizikal pertahanan yang besar, dan juga yang paling penting, finishing dia di depan gol sangat tenang.
Kaki kiri dan kanan, rembatannya sama-sama kencang dan tepat. Dia adalah sebagai orang cakap predator ataupun hunter di dalam kotak penalti, sentiasa mencari ruang untuk merembat. Tapi dia juga mempunyai teknik dan juga cakap dribbling yang memang yang memang menunjukkan dia sebenarnya memang berasal daripada Brazil untuk dia mencipta peluangnya sendiri. Kenapa Endrick akan menjadi tumpuan? Bertahun-tahun Brazil mempunyai ramai pemain sayap bertaraf dunia seperti Vinicius Junior dan juga Rodrigo, walaupun Rodrigo ni mengalami kecederaan, tetapi mereka merindukan seorang penyerang tulen di hadapan, seorang penyudah sejati. Endrick adalah kepingan puzzle yang hilang itu. Kehadirannya di bahagian hadapan akan membuatkan pemain-pemain sayap Brazil bermain dengan lebih bebas dan juga berbahaya. Dia akan menjadi fokus serangan, orang yang tugasnya hanya satu, iaitu menukar peluang menjadi gol. Di Piala Dunia 2026 nanti, Brazil bukan hanya datang dengan tarian samba ataupun joga bonito, mereka datang dengan seorang predator yang sudah bersedia untuk menekam. Endrick adalah harapan terbesar Brazil untuk menamatkan kemarau kejuaraan dan juga membawa pulang trofi yang ke-6 ke bumi Brazil. Dan juga berada di tempat yang pertama, iaitu pemain ini bukan lagi setakat wonderkid. Dia adalah satu fenomena. Pemain yang pada usianya yang masih sangat muda sudah memaksa dunia untuk mengakui bahawa dia adalah yang terbaik dalam generasinya. Dia adalah bakal raja baru bola sepak, iaitu Lamine Yamal daripada Spanyol yang baru saja memenangi La Liga bersama dengan pasukan Barcelona baru-baru ini. Sukar untuk dipercayai sebenarnya. Tapi semasa Piala Dunia 2026 nanti, Lamine Yamal baru berusia 18 tahun. Tapi senarai pencapaiannya sudah sama seperti pemain veteran yang lain. Dia menjadi sebab utama kenapa Spanyol berjaya menjadi juara Euro 2024. Dan dia juga yang memenangi anugerah pemain muda terbaik dalam kejohanan tersebut. Gol-golnya, dribbling dia yang hebat dan juga ketenangannya telah memecahkan rekod demi rekod untuk Barcelona dan pasukan kebangsaan Spanyol. Dia bukan lagi masa depan, tapi dia adalah masa kini. Untuk menceritakan gaya permainan Lamine Yamal ni sebenarnya hampir mustahil. Dia ni adalah seorang pemain sayap yang tidak boleh dihalang. Apabila bola berada di kakinya, dia mempunyai kepatasan kilat serta kawalan bola yang seolah-olah bola tu melekat kat kaki dia. Dia juga boleh melepasi 3 atau 4 pemain seolah-olah mereka ni sebagai macam patung, macam tak wujud. Dia boleh meluru ke dalam untuk melepaskan rembatan lencong, ataupun dia boleh bermain di tepi tepi garisan padang untuk menghantar bola crossing ke dalam kotak penalti pasukan lawan. Yang paling menakutkan, dia bermain tanpa rasa takut. Tekanan dalam perlawanan besar seolah-olah macam langsung tak ada efek kepada diri dia. Peranan dia nanti untuk pasukan Spanyol di Piala Dunia 2026 sangat jelaslah. Dia adalah bintang utama. Tumpuan mutlak serangan La Furia Roja. Semua strategi akan dirancang untuk memaksimumkan bakat Lamine Yamal yang luar biasa itu. Dalam bola sepak moden di mana pertahanan semakin kemas, kita memerlukan pemain yang mempunyai magis individu yang tersendirilah untuk memecah kebuntuan, terutamanya pasukan yang bermain low block. Kita juga memerlukan pemain, bagi aku sebenarnya Lamine Yamal itu adalah pemain tersebut lah. Dia adalah pemain yang boleh mengubah keputusan akhir hanya dengan satu aksi cemerlang. Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu pasukan pilihan, dan alasan terbesarnya adalah kerana mereka mempunyai pemain yang paling mengujakan di planet ini. Bersiap sedialah kerana pentas Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi pentas pertabalan raja yang baru, iaitu Lamine Yamal. Jadi di situlah itulah dia kelima-lima pemain. João Neves sebagai tulang belakang Portugal, Arda Güler ahli sihir daripada Turki, Warren Zaïre-Emery sebagai jentera baru untuk pasukan Perancis, Endrick predator baru Brazil, dan juga Lamine Yamal bakal raja baru, raja bola sepak baru daripada Spanyol. 5 pemain yang bersedia untuk mengambil alih pentas dunia di Piala Dunia 2026 nanti. Sekarang ni aku nak giliran korang pula. Daripada kelima-lima pemain ini, pada pendapat korang, siapa yang akan menjadi pemain yang paling menyerlah di Piala Dunia 2026 nanti? Ataupun mungkin ada nama lain yang patut masuk ke dalam senarai ini, seperti Kenan Yildiz ke,
ataupun ada pemain-pemain lain yang yang korang rasa sepatutnya berada, Jamal Musiala ke, tulis pendapat korang di ruangan komen di bawah. Kalau korang suka analisis macam ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe untuk saluran channel YouTube aku ni lah, dan aktifkan loceng notifikasi supaya tak terlepas video-video menarik lain berkenaan dengan bola sepak dunia. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.